kena pastikan anda minimum 1 jam sebelum. Sebab dewan ini boleh memuatkan lebih kurang dalam 2,000 orang, itu 2,004 duduk. Walaupun kita sediakan papan LED di luar, tetapi untuk merasai muzik, alunan dan juga persembahan, kita kena pantas cepat supaya dapat duduk di dalam dan merasai kemeriahan konsert Irama Nurani ini bersama-sama. Rugi tak datang. So dia ada gabungan dengan AI. Itu yang lebih menarik itu. Datanglah beramai-ramai ke sini. Pastikan datang awal sebab di sini juga ada gerai-gerai minuman dan juga makanan untuk kita mengalas perut sebelum kita menyaksikan konsert Irama Nurani. Jadi datang beramai-ramai, iaitu Sabtu 8 Ogos pada 8.30 malam kita akan bermulakan persembahan konsert Irama Nurani secara langsung melalui ATM Klik dan juga semua stesen radio ATM Sabah. Betul. Dan juga sedikit dalam bahasa Bajau Sama. Saya belajar dengan kawan daripada Sabah BFM Jazmi. Saya pun nak belajar. Dia kata macam ni. Itu kam. Pesorong kam dinakan tak Dewan Sri Sulaman Tuaran kurung-kurung kiti mitu maung songom. Jadi saya sebut di sini. Cepat bagi Pesorong kam dinakam Dewan Sri Sulaman Tuaran kurung-kurung kiti mitu maung songom. Datang kita macam ni esok malam ni beramai-ramai. Bolehlah join dengan Bahangam itu, Kak Lang, Nodi dengan Azian. Boleh. Boleh sungguh. Boleh sungguh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio yang sentiasa support kita di Sabah ni. Betul. Untuk apa juga program-program yang kita anjurkan untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Encik Saiful Zaman. InsyaAllah ada peluang lagi kita akan bersama-sama dengan pengarah kita. Dan Wan dan juga Kak Lang serta Nodi, terima kasih kerana kita dapat bersama-sama